dah. Ni tudung semua tak apa-apa. Nak macam mana tidur? Macam ni pun nak kerja. Kita sekarang ni nak pergi Taipei. Baru and camera. Jenazah tak berpokok tu. Setelah tidur sejam 2 jam. Saya tak berpokok tu sebab ada jenazah. Ada kot. Yelah, tengok ada jenazah. Ada tu Wow, Taipei Bandar Warisan 11.30 kan? Homestay. Best apa homestay? Apa tak layan adik? Kat sini ada cermin, so ada dapur. Sini semua harga dia 150 je homestay ni. Homestay ni di Taipei dekat Paham. By the way, apa yang aku tunjuk sekarang ini adalah homestay dia dekat Cameron Highland. And masa ni aku terlampau excited untuk fikir dan terlampau bangang. Yeah. Well, by the way, sekarang ni aku dekat Taipei ni. Okay, bye-bye. Sekarang tuan rumah dia dekat Cameron. Ni pintu ke rumah sebelah. Tadi kita orang termasuk, tapi tak apalah. Nasib baik tak di rumah. Kan letak terkejut. Kerusi meja. Ni kat belakang ni pun ada lagi. Ini kan macam microwave macam tu, siki bla 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 macam ni je kan. Tapi kat belakang ni bersambung. Kat belakang ni ada bilik air. Lepas tu macam gelap sangat. Oh, macam paranormal. So dekat belakang ni ada macam boleh masak-masak, tempat masak-masak kat sini lah. Luas weh kat belakang ni. Ni tempat makan tu, ada toast, ada meja basuh semua. Slide lah, aku tak bawa tripod. Kalau tak apalah. Rumah ni ada 2 bilik. Ni pun ada wangi-wangi. Sila makan, aku kan mula ni buah, tapi rupanya ni wangi-wangian. Ni bawa dari rumah. Tu bapak aku beli tadi. Jadi sebenarnya kita orang on the way tak pergi makan. Masuk sini homestay. Jadi sebab aku ke Bulu makan sate. Ada lipstick. Baru sekarang ni cuma macam. Tapi disebabkan rumah ni jam dia mati. Saya rate 9/10. Okay, jam dia mati. Sana tu tengok pasti. Sini pun ada set talam. Kalau nak set talam pun boleh. Tapi kalau kita ambil set family saja. Saya nak mana? Tu bagi kat putih tu lepas tu tembak. Saya nak tembak. Tekan tab macam tu. Lepas tu tuan pastikan lah tekan kat mana. Saya tu lah. Faham. Alamak. Nampak lah. Bullseye. Tahu. Angan lupa. Wow, ayangan apa? Blueberry milk. Blueberry milk. Mine is apa? Blue lemonade soda. Bintang-bintang di langit. Asal fancy sangat. Macam acne patch. Dan Bangun dia tidur. rasa pekat Bangun dia tidur kan? Kurang-kurang gula boleh tak? Kurang-kurang gula yang rasa macam nak pingsan lah. Dah mikir. Apa? Wantan. Tak pernah wantan kat sekolah kan? Tak. Kat sekolah ni mana ada wantan. Ada wan je. Wan dengan tan je ada.
Rate 3.5 beli. Oh, okey lah. Tapi kenapa 3? Oh, sebab tak perasan. Tapi pilihan makanan portion okey lah. Tempat pun menarik. Habis. Nah guys, War Cemetery. Tu tulisan Belanda ke apa? Ada tulis lah, a soldier. A soldier of... I tak nampak. Memang I tak boleh turun ke? Kat belah sana pun ada lah. Cemetery register. Dia buka ke? Is because that it's not possible to keep the cemetery registered in this book all the time. Oh. Abah tak nak pergi sana ke? I nak tengok nama. Tak payah. Tangkap jauh. I tak nampak. Tangkap jauh, tak payah pergi. Dia bahaya. A soldier of the Indian Army 1939 hingga 1945. Honored here. Patutlah tulisan Indian. Tak gambar jauh-jauh ni yang dia buat selfie. Oh, yang ni tulisan Jawi. Hello everyone. Ya tadi tu adalah War Cemetery ber-19 something. Belah kiri, belah sana yang belakang daripada kereta tu. Kat belah sana pun ada lah. Ada yang Christian punya. Mungkin British punya lah kot. Sebab ada tanda salib. Monyet. Monyet. Zoo Taiping Safari. Ada kucing lah. Dia duduk bawah dia. Kan kepada ada tangan macam tu kan, Azhar macam kena bobok dengan dia. Hebat. Bagi 2 kata, 25 kata. Okey, sekarang kita berada di Zoo Taiping Night Safari. Okey, sekarang ni kaunter buka pukul 8, tapi kita dah sampai 7.45. Belum lagi buka lah. Dan orang pun baru sampai dalam 3-4 orang. Tu ada satu grup sampai. Nak tengok, tak tahulah nak tengok buruk ke tengok apa tak tahu. Kan? Salam ke? Ay. Get ready. Duduk belakang macam dah je. Kita berdepan. Hai. Cantiknya. Dia bunyi tadi. Wow. Itik beli base. Wek. Pandang ah. Seterusnya adalah pameran Boya Jelujong. Jelujong. Kebanyakan dia berada dalam air. Saya janji saya jaga awak. Dia tak akan tidur malam. Sebelum tidur, dia kena bagi tahu good night dulu. Kita ada pamerkan Kongkang di sebelah kanan. Oh, kongkang. Mana? Kongkang tangan dia panjang. Kongkang tu tangannya panjang tau. Kejar burung daripada habis naik tu. Kita orang ikut burung ni. Hai. Hai. Bye. Morning sunshine. I cannot see. About to leave the house. Kita bawa headphone pula. No, dia mengacau macam dia tidur. Kesian dia. Muka awak tengok kat situ. Lembutnya. Mana kena bersih. Pergi tidur balik. Bye. Tidur. Dia pun pelik lah. Alah.